For years, it has been more than just a game. It's been a canvas for imagination, a playground for innovation. The Minecraft Challenge has brought together students from all walks of life, dreamers, designers, and builders, turning ideas into reality, one block at a time. From towering fortresses to hidden worlds, students have joined this competition not just to build, but to explore, learn, and dream without limits. They've crafted stories with every block, faced obstacle with courage, and brought their visions to life in the most adventurous ways. This year, in Minecraft Education Challenge 2025, we take on a new mission, one that looks beyond the screen and into the future. Your mission is to build an eco- and disaster-proof house. Design homes that protect, preserve, and inspire. Let your build reflect a world where technology and nature live side by side. The future starts here. The future starts with you. Hello, selamat datang semua ke sesi bengkel persediaan yang pertama untuk sekolah rendah. Dan ini adalah sesi versi bahasa Melayu. So, bagi tujuan kelancaran program, semua link atau announcement akan kita post di Q&A section. So, boleh chat atau tanya soalan menggunakan Q&A section lah. Okay, sebelum kita mulakan bengkel, ada sedikit peringatan dan disclaimer. Apabila anda menyertai program ini, nama, email atau wajah akan mungkin dapat dilihat oleh peserta lain dalam senarai peserta. Dengan menyertai, anda bersetuju dengan pengalaman ini. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama menjemput Cikgu Amir Ryan untuk memulakan bengkel persediaan Minecraft Education Challenge 2025. Dipersilakan. Okey, baik. Boleh dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada guru-guru, para pembimbing, para pendidik, murid-murid dan adik-adik sekalian. Selamat kembali ataupun selamat datang pada kali ini sesi bengkel persediaan Minecraft Education Challenge 2025. Sekolah Rendah Kebangsaan versi Bahasa Melayu. Okey, ini untuk primary, sekolah rendah. Okey, dan selamat kembali kepada mereka yang pernah masuk Minecraft Education Challenge tahun-tahun sebelum ini. Tahun ini selain sedikit tema kita tahun ini. Okey, so tanpa membuang masa, agenda pada hari ini, okey, sangat penting dan juga kepada adik-adik yang mungkin akan tengok video ini kemudian recording, boleh fokus, boleh tolong tengok video ini sampai akhir sebab ada perkara penting seperti macam mana kita boleh dapat markah bonus. Okey, so agenda hari ini pertama sekali saya akan bagi tahu macam mana kita cara mendapatkan lesen Minecraft Education. Okey, kemudian saya akan cerita sedikit tema kita tahun ini dan macam mana kita nak dapatkan markah bonus. Tahun ini ada rakan kerjasama MEC, tahu tak siapa? Nanti kita saksikan. Kemudian baru saya akan tunjukkan cara asas bermain Minecraft, terutamanya yang pertama kali bermain Minecraft, so saya perlu tunjuk cara asas bermain. Kemudian saya akan tunjuk tutorial macam mana saya bina rumah
Saya cubalah bina rumah hari ini, kita cuba siapkan rumah kita hari ini dari asas bangunan, dari mula sampai habis lah kalau boleh. Okey. Dan cara untuk mengimport image ke Minecraft. Ini ada tambahan kerja ataupun untuk mendapatkan markah bonus. Kita kena tahu macam mana kita nak mengimport sesuatu image dari luar ke dalam Minecraft punya world. Boleh Dan kemudian saya akan cerita sedikitlah tip-tip macam mana nak dapat skor untuk Minecraft tahun ini. Okay. Alright, so lesen Minecraft Education untuk sekolah KPM sahaja. Sila semak dengan guru-guru adik-adik dari sekolah, guru pembimbing untuk dapatkan lesen Minecraft Education. Boleh memohon di web rasmi MEC, tapi saya rasa sudah tutup lah hari tu. Masa pembukaan sudah buka untuk memohon lesen Minecraft dari BPM. Okey, tapi yang hari ini yang penting sekolah bukan KPM. Okey, boleh dapat permohonan lesen tajaan Great Eastern Takaful Berhad. Macam mana kita nak dapat lesen ni? Ini percuma untuk dapatkan lesen Minecraft. Okey, tetapi ada syarat-syarat je. Syarat-syarat dia saya akan tunjukkan dalam slide seterusnya. Jika ada murid-murid cikgu atau ibu bapa mahu dapatkan lesen Minecraft untuk murid-murid, okey, boleh beli secara individu ataupun pukal. Pergi sahaja ke web rasmi MEC 2025, search saja atau cari saja di laman web. Okey, pastikan mempunyai ID D5. Boleh beli ID D5 lah. Jika tak ada ID D5, cuba contact support bantuan dekat website tersebut, website MEC ni. Okey, so ini penting untuk bukan KPM, sekolah-sekolah swasta. So kita pergi balik saya tunjuk kita punya MEC punya website. Okey. Alright, kategori sekolah bukan KPM, okey, sekolah Iqra Muslim, MRSM sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan sekolah yang lain lah yang bukan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Boleh tengok di sini kategori pertandingan. Alright. Dan borang-borang pun lain. Okey. Borang penghantaran. Okey, kita patah balik dekat slide saya. Okey, guru sahaja boleh memohon. Okey, guru pembimbing, tak kisahlah guru besar ke, asalkan guru sekolah. Sekolah perlu wajib menghantar minimum 10 penyertaan, okey, untuk mendapatkan tajaan lesen Minecraft percuma. Minimum 10 penyertaan sebab kita mahulah ada banyak penyertaan bila nak dapat lesen percuma ni. Okey, jika ada 10 murid dah cukup untuk satu sekolah, boleh memohon. Okey, dan keutamaan sekolah yang sudah mempunyai lesen Microsoft Education. Boleh cek di sekolah. Jika sekolah sudah ada Microsoft Office 365 A1, A3, A5, kena tanya. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang sekolah sudah ada. Okey, sebanyak 300 lesen sahaja, first come first serve. Siapa dapat dia, siapa cepat dia dapatlah. Okey. So seterusnya, okey, saya akan share link jika cikgu atau murid mahu mendapatkan form ini, boleh keluarkan handphone dan scan QR code ni. So saya akan bagi 1 minit. Okey, saya kiralah dari sekarang 1 minit untuk isi borang. Okey, untuk isi borang, dan Sarah juga akan hantar link ni di Q&A. Okey, jangan risau, saya bagi masa sekejap untuk scan. Ni untuk sekolah bukan KPM sahaja untuk memohon lesen Minecraft. Okey, tajaan Great Eastern. Okey, jika ada apa-apa soalan boleh letak di Q&A. Selepas scan QR code ni di form tersebut, okey, ada syarat-syarat dia. Boleh baca dahulu .
Okey. Sudah 1 minit. Saya teruskan. Okey, so Minecraft Education Challenge 2025. Okey, tema tahun ni rumah mesra alam. Ataupun eco lah. Ataupun eco. Okey, eco dan kalis bencana. Okey, disaster proof dan perlu berpandukan maklumat pembangunan mampan SDG, Sustainable Development Goals. Okey, SDG ni pun kita boleh tengok di website MEC 2025. Saya rasa hari pertama tu pun kita sudah go through sudah ceritalah apa itu SDG di sini. Okey. Okey. So sedikit penceritaan apakah rumah eco dan kalis bencana. Okey, mesra alam eco-friendly ataupun dalam bahasa Inggeris ekologi. Ekologi boleh, environmental pun boleh. Okey. So eco ni maklumat dia adalah untuk membantu alam sekitar. Macam mana kita nak membantu planet kita? Cara dia adalah mengurangkan, menjimatkan sumber tenaga air, jangan membazir dan menggunakan hasil bumi yang sudah ada lah. Contoh, kita menggunakan plastik. Okey. Kemudian jika kita nak kurangkan plastik membuat plastik lagi, kita pakai saja plastik yang sama. Lebih kurang macam itulah. Apa-apa bahan yang kita boleh guna balik. Hasil semula. Ataupun kita boleh cakap hasil semula lah. Ataupun recycle ataupun upcycling. Nanti kita cerita lebih lanjut apa itu. Kalis bencana. Alright. Kalis bencana contoh. Untuk rumah kita. Salah satunya mestilah rumah kita di dalam kawasan yang okey, yang mungkin tak ada risiko-risiko, contoh tanah runtuh ke tempat yang okey, tak jauh daripada tempat-tempat berbahaya lah orang kata. Dan rumah kita juga perlu ada peralatan ataupun binaan untuk mencegah dan melindungi anda dari bencana. Kita punya desain rumah ataupun struktur rumah pun perlu kukuh. Okey, dan juga ada peralatan-peralatan keselamatan, contoh alat pemadam api, first aid, pertolongan cemas, okey, sensor asap, okey, even sensor siren jika ada berlaku kecurian juga ke, bencana ke, kita boleh dapatlah, ataupun ada kebakaran, ada sensor asap. Okey. So rumah kita adalah ruang selamat keluarga kita, tetapi dalam kehidupan sebenar bencana dan kemalangan yang tidak dijangka mungkin berlaku. Walaupun kita cubalah letak semua keselamatan, okey, dah plan betul-betul, tetapi kadang-kadang ada bencana berlaku yang kita tidak sangka. Okey. Contohnya banjir. Okey. Yang kalau kita nak tahu di Malaysia ni banyak kawasan-kawasan banjir sebab Malaysia ni kita banyak hujan lepas tu ada sungai, okey, tengah-tengah bandar pada sungai, so kita perlu ada sistem peparitan yang baguslah, okey, dan juga semua kawasan-kawasan rumah semua perlu ada sistem peparitan yang bagus. Contohnya, okey, selain daripada itu tanah runtuh, so ada juga di Malaysia contoh-contoh yang berlakulah, okey, dekat saja, contoh di Selangor, okey. Contoh lain baru-baru ini ada kebakaran, bukan kebakaran hutan, ini kebakaran gas, gas pipe yang mempunyai banyak gas meletup di kawasan rumah. Ini pun kita tidak tahu, tiba-tiba bencana berlaku okey. So antara masalah terbesar ketika kecemasan adalah tekanan kewangan. Kenapa? Bila kita kena bencana, kita perlukan perlindungan ataupun sokongan mungkin dari keluarga, mungkin dari masyarakat untuk membina balik kehidupan, untuk awal-awal lagi untuk benda-benda asas lah. Okey, pakaian, minuman dan juga rumah lah. Okey, sama seperti contohnya so sama seperti cara anda mengguna perisai ataupun tambah perlindungan dinding bangunan dalam Minecraft. Okey,
dalam dunia kehidupan sebenar kita juga boleh mempunyai perisai kewangan ataupun perlindungan kewangan. Yang saya tunjuk ni, rakan kerjasama MEC adalah Great Eastern Takaful, di mana rakan kerjasama kita ini, Great Eastern, yang membuat perkhidmatan perlindungan kewangan. Mereka inilah yang akan memberi sokongan kewangan. Okey. Dan mereka ini Great Eastern telah melancarkan satu program iaitu upcycling. Okey, satu projek lah, upcycling project. Dan projek ini mereka telah menubuhkan satu pasukan, panggilnya Squad Hero Lestari. So Squad Hero Lestari ini telah membuat upcycling project dan telah hasil semula benda yang sudah dipakai, yang sudah ada, hasil semula benda baru sebanyak berpuluh-puluh ribu ekor lah, orang kata ekor perabot. Kita akan boleh tukarkan jadi ekor perabot. So apakah itu upcycling? So apakah contoh-contoh upcycling untuk MEC yang kita boleh serapkan, yang kita boleh tunjukkan dalam Minecraft, dunia Minecraft kita. So mari kita tonton video daripada tim Great Eastern. Okay. Assalamualaikum dan hai adik-adik dan para pendidik semua. Saya Mastura daripada Squad Hero Lestari Great Eastern Takaful, dan pada hari ini saya nak berkongsi info menarik tentang kesedaran alam sekitar untuk semua. Mula-mula saya nak bawa kembali anda untuk mengenali inisiatif ini dan bagaimana kami bermula. Pada tahun 2022, kami di Great Eastern Takaful amat runsing akan kesan pencemaran plastik yang amat berleluasa. Ia mengakibatkan pengumpulan sampah-sampah plastik di lautan yang tidak terkawal. Yang lebih membimbangkan adik-adik, pengumpulan sampah plastik ini adalah sebesar bandar Texas, iaitu 2.1 kali ganda saiz negara Malaysia. Apa yang berlaku jika kita tak membendung isu pencemaran ini? Ia boleh memberi kesan yang amat buruk kepada alam flora dan fauna, kepada kualiti hidup kita dan juga hidupan marine. Bagi menangani isu ini, kami proaktif dan tampil dengan langkah kesedaran alam sekitar untuk menyelamatkan bumi dan alam sekitar kita dengan memperkenalkan langkah ataupun inisiatif upcycling. Seeloknya, biar saya terangkan dulu apa beza di antara recycle dan juga upcycle. Yang pertama adalah recycle. Recycle ini adalah barang kitar semula yang digunakan untuk fungsi ataupun tujuan asalnya. Saya bagi contoh, jika anda mempunyai satu botol mineral dan telah menghabiskan minuman tersebut, kita tambahkan air ke dalam botol mineral tersebut dan kita telah pun menggunakan kaedah recycle ataupun kitar semula. Jelaskan, dan untuk upcycle pula, ia sedikit berbeza dengan recycle, di mana bahan yang boleh dikitar semula diubah suai dan digunakan untuk fungsi yang baru. Saya bagi contoh, botol air mineral tadi, selepas kita habis minum air dan ianya telah kosong, kita gunting, hiaskannya dan menjadikan ia tempat letak pen. Itulah yang kita namakan sebagai aktiviti upcycle ataupun hasil semula. Satu lagi contoh yang kebanyakan sekolah telah pun buat, iaitu tayar kereta yang fungsi asalnya untuk menggerakkan kenderaan, tetapi ia dihias dan digunakan sebagai pasu bunga. Biasa nampak kan? Mungkin adik-adik dan para pendidik telah pun memulakan langkah upcycling, dan kesedaran yang saya bawakan hari ini diharapkan dapat memberi lebih idea kreatif untuk membuat lebih banyak produk ataupun barangan upcycling. Untuk itu, kami sebenarnya memiliki satu mesin upcycling 2 dalam 1. Mesin upcycling 2 dalam 1 ini mempunyai 2 fungsi utama. Mesin yang pertama adalah mesin pengisar. Ia mengisar plastik terpakai dari kategori 2 dan 5 dan menjadikan plastik terpakai seperti ini. Dan yang kedua adalah mesin injection. Mesin injection pula akan mencairkan cebisan plastik ini
dan boleh ditolak ke dalam acuan yang menghasilkan barangan baru seperti sikat dan juga pembaris seperti yang saya tunjukkan sekarang ini. Mesin upcycling 2 dalam 1 ini direka khas supaya ia mudah dibawa ke sekolah-sekolah dan juga di tempat orang awam supaya kami lebih capai ramai orang untuk memberi pendedahan alam sekitar. Adik-adik dan para pendidik semua, tidak rugi jika kita berbakti kepada alam kerana ia boleh membantu kita menjimatkan wang dan juga menjana pendapatan tambahan. Saya kongsikan beberapa tips yang adik-adik semua boleh gunakan. Yang pertama, adik-adik boleh memilih untuk menjual barangan terpakai di pusat kitar semula berdekatan kediaman anda. Kalau kita menjual minyak masak terpakai misalnya, jika kita kumpulkan, dapatlah kita membeli minyak masak yang baru. Yang kedua, adik-adik boleh menjalankan aktiviti upcycling seperti contoh yang saya nyatakan tadi untuk menjimatkan wang ataupun menjualkannya kepada rakan-rakan. Kan dapat duit lebih? Yang ketiga, adik-adik juga boleh memilih untuk menjual barangan pre-love seperti baju ataupun kasut yang kita dah tak muat, boleh jual dengan harga yang lebih rendah dan rakan-rakan apabila membelinya daripada kita, dapat duit poket lagi. Yang keempat, dah biasa dengar trade-in? Trade-in ini pun mudah kerana ia membeli barangan terpakai daripada kita dan kita boleh dapat potongan harga daripada barangan baru yang nak kita beli. Contohnya, kedai cermin mata. Kalau adik-adik perhatikan, ada banyak kedai cermin mata yang menawarkan potongan harga untuk cermin mata baru jika kita membawa cermin mata yang telah lama ataupun telah rosak. Daripada situ, kita dapat juga jimatkan duit poket kita. Bergunakan tips-tips ini, semoga dengan tips ini amalkanlah dan adik-adik boleh meningkatkan tabungan simpanan masing-masing. Dari informasi yang telah saya kongsikan pada hari ini, saya harap adik-adik dapat menggunakannya dan mengamalkannya bersama keluarga dan boleh juga dipanjangkan kepada rakan-rakan dan pelajar yang lain. Ingat, sentiasa asingkan sampah dari rumah. Ia membantu proses pelupusan sampah dilakukan secara lebih efektif. Dan akhir sekali, saya nak ajak, jomlah join misi Squad Hero Lestari. Sama-sama kita lindungi alam bukan untuk diri kita saja, tapi untuk generasi masa depan. Setakat itu sahaja. Bye semua. Okey, baik. Sekarang adik-adik tahu apa itu upcycling dan apa beza upcycling dan recycling dan contoh-contoh upcycling. So tahun ini kita ada markah bonus upcycling bersama Squad Hero Lestari di mana murid-murid jika nak dapatkan markah bonus ni kita perlu masukkan logo MEC tahun 2025 dan Squad Hero Lestari. Inilah logo dia. Dan masukkan logo ini dalam dunia Minecraft kita dan tunjukkan dalam borang penyertaan kita sebagai buktilah yang kita dapat masukkan logo ni dalam dunia Minecraft dan paparkan atau terangkanlah bagaimana konsep upcycling hasil semula digunakan melalui binaan ke ataupun objek ataupun barang yang kita guna dalam dunia Minecraft itu. Barang apa yang kita guna untuk upcycling. Okey, kita kena bagi tahulah. Okey, terangkan. Alright. Okey. Okey, bagaimana nak dapatkan image logo tersebut dan cara mengimport image. Okey, so saya akan bagi adik-adik guru-guru 1 minit untuk scan. Kita scan dulu file ini, muat turun, download dan biar dulu. Kemudian pada akhir bengkel hari ini saya akan tunjuk macam mana kita cara mengimport image ke dalam dunia Minecraft. Okey. Okey, pastikan adik-adik duduk stay sampai akhir supaya tahu macam mana nak mengimport logo tadi logo Squad Hero Lestari ni
dan MEC 2025 ke dalam dunia Minecraft. So saya bagi 1 minit untuk murid-murid, cikgu-cikgu keluarkan phone, cuba copy link tersebut dalam OneDrive, download dahulu, dan di situ ada instructions ataupun arahan macam mana kita cara mengimport lah. Saya ada tulis cara mengimport, dan saya juga akan tunjuklah hari ini jika guru-guru, murid-murid terlepas boleh tengok balik recording, boleh ke belakang balik tengok balik video dah nanti. Okey, so saya tunggu sekejap. Okey, Sarah mungkin boleh hantar juga link di Q&A. Okey, saya ulang lagi sekali ya. So tahun ini kita ada markah bonus. Markah bonus, cara untuk mendapatkan markah bonus, kita perlu letakkan logo image MEC 2025 dan juga logo Squad Hero Lestari di dunia Minecraft kita, dan kita perlu paparkan ataupun terangkan konsep upcycling. Bahan binaan apakah kita pakai ataupun objek apa yang kita gunakan, contoh perabot kita digunakan melalui contoh kayu-kayu yang sudah diguna pakai, dan menggunakan kayu yang sama kita membina perabot untuk rumah kita. So itu dikirakan eco lah. Kita kurangkan, menjimatkan sumber hasil alam. Okay, alright. Okey, dah almost 3.30 ya. Okey, saya teruskan dulu. Dan konklusi rumah yang dibina dengan kukuh memastikan anda selamat. Okey, keluarga yang dilindungi memberi anda ketenangan fikiran. Okey. So, idea rumah eco dan kalis bencana. Okey, ini contoh-contoh yang kita boleh bina. Mungkin adik-adik boleh cari lagi mungkin idea-idea lain dalam internet ke. Apa lagi idea-idea rumah eco yang unik. Okey, ini contoh-contoh panel solar, menggunakan panel solar ataupun kincir angin. Kita perlu pastikan juga, okey, untuk mendapatkan kalis rumah kita kalis bencana tu, struktur rumah kita pun mestilah selamat. Janganlah tangga kita tu terlampau curam. Kalau curam nanti senang tergelincir kan. Apa lagi? Okey, sistem keselamatan. Pastikan kita ada pemadam api. Okey, mesra alam dan mesra haiwan. Okey, banyakkan tanam-tanaman, pokok-pokok lah kawasan rumah kita supaya burung-burung di kawasan-kawasan tempat lain pun boleh datang. Okey, cari makanan. Okey, bahagian selamat. Maksudnya kita nak pastikan kawasan rumah kita tu dapatlah pencahayaan supaya dapat vitamin lah. Okay, vitamin daripada matahari dan asalkan kawasan rumah kita itu pun selamatlah. Okey, penyejukan pasif melalui rumah kita tu mungkin ada kawasan-kawasan yang ada ruang-ruang kosong yang boleh masuk angin dari luar. So kurangkanlah rasa panas dalam rumah. Okey, bangunan hijau, akses universal, mesra OKU, okey. Menggunakan perabot-perabot eco, contoh perabot dari upcycling, okey, hasil semula barang lama secara kreatif. Dan mungkin juga boleh tambahkan lagi lah asas tahan banjir, contoh kita nak buat longkang ataupun sistem parit di kawasan rumah kita. Ataupun air takungan, reservoir, okey, ataupun kutipan air hujan. Contoh nak kurangkan penggunaan air, kita boleh pasanglah kutipan air hujan. Dalam Minecraft ada ke water collector? Kita tengok. Okey, putaran tanaman, kita buat ladang mampan. Okey. So kita eco lah, kita eco friendly, kita buat tanaman sendiri di rumah. Okey.
Dan ada nak cerita sedikit apa itu Minecraft Education lah kepada siapa yang baru nak explore, baru nak tahu apakah itu Minecraft. Dan kali ini adalah Minecraft Education pula kan. Okey, Minecraft ni dia adalah dunia blok 3D. Blok ni maksudnya dalam gambar ni kita nampak inilah blok. Dia petak segi. Dia merangkumi petak. Okey, petak. So Minecraft ni menawarkan dunia terbuka berasaskan blok. So melalui blok ni, melalui banyak-banyak blok, banyak-banyak jenis blok lain, dari situ kita boleh membuat sesuatu kreatif. Okey, bangunan ke, diagram ke, tak kisahlah apa-apa perkara ataupun benda yang kita nak buat dalam dunia Minecraft itu. Dan dunia Minecraft itu sama seperti macam dunia kita di mana ada gravity, ada air, ada haiwan, ada macam-macam lah, dan kita boleh buat banyak-banyak perkara. Dan dalam Minecraft Education juga pembelajaran berasaskan permainan ya. Ada bukan sahaja untuk membina tetapi ada juga untuk subjek-subjek lain, contoh sejarah, bahasa, maths, okey. Dan ada pilihan bermain fleksibel, maksudnya kita boleh bermain Minecraft mungkin untuk survive, untuk melawan komputer dalam itu, ataupun hanya untuk belajar ataupun kreatif untuk membina. Okey, dan Minecraft juga antara game paling popular lah di dunia. Kenapa? Sebab melalui collaboration, melalui kolaborasi antara pemain-pemain ataupun pelajar dan rakan sebaya dapat mencetuskan pemikiran kritis ataupun kerjasama lah. Okey, jom kita mulakan membina Minecraft. Okey, bagaimanakah anda akan melihat dalam dunia Minecraft? So ini adalah gambaran. Okey, bila kita masuk dalam dunia Minecraft, inilah gambaran kita. Ini adalah asas. Okey, jika anda baru pertama kali nak bermain, saya nak tunjukkanlah, saya nak tunjuk. Okey, nombor 1 ni, ini adalah barang ataupun item yang kita tengah pegang dalam dunia ni lah. Nombor 2 ni hotbar ataupun panel pintas, iaitu kalau kita nampak bawah ni, ini maksudnya dekat keyboard kita tu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tekan nombor 1, dia akan keluarkan item itu. Item inilah yang kita tengah pegang ni. Jika kita ada item nombor 2, kayaknya item nombor 2 lah. Kali ini slot dia kosong lagi. Dan kita akan nampak nombor 3 ni, jika kita tekan H dalam di keyboard kita akan tahu macam mana kita nak bergerak. Okey, ataupun bergeraklah dalam dunia Minecraft. Cuma ini adalah bahasa Inggeris, tapi jika dalam bahasa bolehlah tolong translate. Jika ada guru-guru pembimbing, forward maksudnya ke depan lah, back ke belakang, left, kiri, right, kanan, jump, lompat, space. So kita kena belajar dulu macam mana nak bergerak. Okey, inventory maksudnya inventory kita lah, barang-barang kita. T untuk chat ataupun command. Okey, C untuk belajar kod. Okey, shift sneak maksudnya kita nak tunduk lah. Okey, nombor 4 adalah kita panggil dalam bahasa Inggeris ni crosshair ataupun plus icon lah, orang kata plus icon. So maksudnya apa-apa yang kita nak buat, nak letak barang ke, nak tekan sesuatu benda, pastikan crosshair kita tu tepat di kawasan yang kita nak letaklah barang ke, nak tengok ke, nak berinteraksi. Pastikan crosshair ni ataupun plus icon ni di situ. Okey. So ini adalah inventory. Jika kita tekan patah balik, jika kita tekan E di keyboard, kita akan nampaklah inventory kita ni. Barang-barang kita yang sedia ada, dan kita boleh seret ataupun drag barang-barang kita ni ke slot hotbar kita ni. Contoh kita nak letak blok 3D yang banyak jenis, ada banyak-banyak jenis berlainan, color berlainan, kita boleh drag dekat sini. Okey. Dan ada lagi satu feature chat command. Chat command ni adalah satu tempat di mana kita boleh memberi arahan kepada dunia Minecraft.
Contoh kita boleh teleport diri kita, kita boleh suruh komputer ni meletakkan blok pada sesuatu tempat, boleh menukar cuaca. Macam saya cakap tadi, dunia Minecraft ni macam dunia sebenar, cuma ini kan semacam simulasi, macam dunia digital di mana kita boleh memberi arahan dalam dunia kita. Contoh menukar cuaca, tukar hari, macam itu. Dan saya nak tunjuk ada satu position, dia ada tunjuk satu tempat tu, ditunjuk position, maksudnya posisi, lokasi anda semasa. 040 ni adalah lokasi anda semasa lah, ini maksudnya. Okey, dia jika adik-adik sudah belajar koordinat, X ni maksudnya dia punya rasanya panjang, lebar dan ketinggian lah. Itu maksudnya. So X-nya contoh 1. Dekat sini 1. Z, Y dekat mana? 2. So dekat atas lah. Y ni ketinggian. Dekat blok nombor berapa? 2. 3. Nanti kita tengok macam mana benda ini boleh membantu kita lah. Okay. Alright. Jom kita start membina. Okay. Sebelum adik-adik membina, kita perlu merancang terlebih dahulu ya. Kalau sudah buat nanti susah. Kalau ada apa-apa pertukaran. Contoh dalam dunia sebenar, contoh kita sudah buat satu jalan, satu lane. Tengok in the future, masa hadapan selalu jam. Kita kena baiki lagi, kita tambah lane untuk 2 lane untuk kurangkan kenderaan jam lah. So pastikan kita merancang dulu bila kita nak buat rumah ni, bila kita dah silap ni banyak benda nak kena berubah. Okey. Okey, cara-cara untuk merancang, jika murid-murid, ini cara saya lah, mungkin guru-guru atau adik-adik ada cara tersendiri mungkin lebih baik. Okey, boleh teruskan. Okey, pertama kali kita kena ada layout plan ataupun foundation. Ini saya panggil foundation lah. Kiranya asas bangunan tersebut. So contoh saya nak mungkin ada kawasan untuk ruang tamu. Okey, saya buat satu petak. Okey, kawasan untuk depan ruang tamu tu kawasan masuk kereta contoh Saya buat satu petak lagi. Apa lagi? Saya buat kawasan untuk tempat makan. Okey, kawasan tempat makan lah. Okey, dapur. Okey, mungkin ini dapur basah, ini dapur kering. Contoh. Okey, ini foundation dia dahulu. Kita buat dinding. Selalunya bila kita nampak construction, bila kita nampak bila orang nak buat bangunan tu dekat tepi jalan, kita nampak semua ada dinding saja. Ada batang-batang dinding saja. Dia tak penuh. Macam itulah. Kita kena buat itu dulu. Okey. Kena tahu mana letak pintu, pagar, dekat belakang ke, dekat kiri ke, dekat atas, mungkin balcony ke. Okey, balcony mungkin kemudian kita boleh adjust lagi. Lokasi mungkin mana kita nak letak kita punya taman bunga, sungai, mungkin rumah kita tepi sungai, okey, air terjun, okey, kincir angin. Dan kemudian kita kena pastikan blok ataupun bahan material apa untuk bangunan kita. Okey, terutamanya untuk lantai, dinding ataupun tangga lah. Okey. Okey, jom. Okey, jom kita start membina. Okey, pertama kali kita perlu buka Minecraft. Right? Aplikasi Minecraft. Jika adik-adik belum download, okey, boleh pergi terus ke Education Minecraft ataupun search saja di internet, okey, Minecraft Education. Okey, selalunya di di laman pertama lah. Okey. Okay, awal-awal sudah dia tanya download ni muat turun. Okey. So download, muat turun, install. Okey, dia akan tunjuk macam mana nak install itu semua. Kemudian selepas sudah install, kita cari di komputer kita, boleh cari di search bar ni lah. Okey, Minecraft Education. Okey, selepas download, kita tekan.
Okey. Dia akan tanya ada 5 ID, okey, untuk KPM, untuk bukan KPM. Okey. Sorry ya. Okey, boleh dengar Minecraft background ya. Saya rasa saya tutup lah. Saya rasa better saya tutup. Okey, saya tutup background sound. Saya share screen lagi ya. Boleh nampak screen saya? Okey. Okey, ini adalah the interface, orang kata muka halaman lah, muka halaman Minecraft. So pertama kali kita boleh tengok karakter kita. Kita boleh tukar ini karakter saya. Pertama kali kita boleh tukar kenalah dengan team tahun ini. Mungkin Echo, ada tak pakaian-pakaian macam Echo ke? Tak apalah, kita ambil je satu-satu. Kita ambil yang ni lah. Kita jadi polis hari ni. Kita boleh tekan plus ni, tengok ada apa lagi. Kita jadi polis lah. Okay. Apa lagi? Okay, confirm. Okay. Alright. Dan kita, Minecraft sebenarnya dia akan ada new and featured. Maksudnya setiap bulan ataupun setiap 3 bulan mereka ada Minecraft World untuk kita explore, untuk kita bermain lah. Okay. Dan kita boleh tengok di setting di sini. Okay. Di sini di mana kita boleh adjust keyboard and mouse kita, general account kita. Okay. Kalau nak tukar kepada account yang lain. Okay. Dan jika kita mahu Minecraft World kita ada backup, pastikan cloud storage ni enable. Okay, enable Okay, maksudnya Minecraft World kita tu ada sudah disimpanlah di internet. Jika ada apa-apa berlaku, kita masih boleh dapatkan. Okay, jom kita tekan play. Okay, so dalam instruction arahan kita perlu menggunakan flag ataupun grass block of grass. Okay, so di manakah block of grass? Kita kena pergi ke library, tekan library, dan biomass and world, kita pergi ke featured worlds. Okay, featured worlds. Sini ada blocks of grass. Kita boleh pakai block of grass. Tekan block of grass, kita create world. Okay. Alright. So ini adalah kita boleh nampak crosshair plus button tu. Jika adik-adik pertama kali bermain, cuba selesakan diri gerakkan mouse, gerakkan diri kita. Okey, kita tekan H. Okey, forward ke depan, tekan W, S ke belakang, A ke kiri, D ke kanan, space melompat. Okey, kita pun boleh terbang. Kita boleh nampak start flying. Double space. Tekan space 2 kali, kita terbang. Jika kita nak terbang ke atas, kita tekan space dekat keyboard kita. Lama-lama kita terbang. Jika nak kita terbang ke bawah, fly down. Kalau kita tengok belah kiri tu, dia cakap fly down tu, maksudnya fly tu terbang lah. Down tu ke bawah. Shift, tekan shift. Tengok dekat keyboard kita tu ada shift. Adik-adik cubalah practice. Okey, lama-lama boleh. Semua orang boleh. Okey. Apa lagi? Dekat kita punya control tips, kita panggil control tips, ada E. E itu inventory lah. Dalam bahasa Melayu inventory ataupun barang-barang yang kita ada sekarang ni, kita tekan E. Inilah barang-barang kita. Okey. Contoh barang-barang kita yang kita nak untuk binaan, contoh di sini ada oak planks, okey, spruce planks, okey, ada birch planks. Okey, boleh tengok bahan binaan yang kita nak. Okey. Untuk kali ini saya ambil saja spruce planks, birch planks, apa lagi? Saya nak kaca lah. Saya nak kaca juga. So saya perlu cari saja di sini. Cuma ini bahasa Inggeris. Okey. Adik-adik boleh
translate ataupun tanya cikgu-cikgu apakah nak tukarlah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Contoh kita nak cari cermin. Cermin dalam bahasa Melayu gelas. Okey. Okey, cermin ni untuk apa? Untuk apa? Untuk window lah. Untuk apa lagi? Kita nak tangga. Sorry, untuk cermin apa lagi untuk tangga? Tangga tak ada stairs. Tangga dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, stairs nanti kita nak buat tangga. So kita bolehlah ambil salah satu material ataupun bahan untuk digunakanlah nanti masa binaan. Okey. Selepas saya sudah dapat bahan-bahan binaan, okey, saya letak dekat saya punya slot tu, dekat bawah tu, so saya boleh tukar dekat keyboard saya tu. Saya boleh tukar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Bila saya tukar tu, dia akan tukarlah item. Saya tekan nombor 4, dia tukar item tu. Tekan nombor 5, dia tukar item. Okey. So saya buat nombor 1 dulu. Kita akan buat foundation. Contoh So foundation tadi, gambar dalam slide saya tadi tu mana? Okey. Kan di sini. Okey, ini inilah foundation saya. Okey. Adik-adik bolehlah guna kertas-kertas yang ada graf. Buat satu blok ni, contoh satu peta ni satu blok. Boleh lukis dulu. Okey. So saya patah di Minecraft. Okey, contoh 17. Okey, saya tulis buat straight. Saya tekan je. Saya tekan right click. Saya buat benda semula Saya tekan right click, maksudnya place. Place maksudnya letaklah. Letak blok ni. Bahan tersebut, bahan ini. So saya letak. So nampak crosshair saya. So saya letak di sini, dia akan letak di depan ni. Okey, bila saya letak di sini, dia akan letak di situ. Okey, senang saja. Dan jika saya nak letak cepat, saya berjalan ke belakang dan juga tekan sahaja kiri, mouse kiri. Okey, contoh saya tekan, saya ke belakang macam tu. Contoh Okey, cukup tak 17 ni? Kalau ikut betul-betul, tak apa, saya buat dulu. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, saya buat dulu Nanti tak cukup masa kalau saya kira satu-satu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya buat je dulu. Okey, cepat tak? Macam ni je. Okey. 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 Okey, lagi sekali pastikan kita punya crosshair tu tepat supaya senang. Okey. So saya just habiskan sampai sini dulu. Okey. So asas foundation saya simple saja yang kali ini. Okey. Kemudian apa yang kita perlu buat? Kita nak buat struktur. Kita nak berapa tingkat? Kita nak buat dinding je dahulu. Okey, contoh Okey, saya tekan di sini, saya buat satu palang, orang kata palang. Okey, berapa tinggi nak palang ni? Okey, contoh 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, 4 cukup lah. Okey, 4 atau 5 pun okey. Kalau nak lagi tinggi tak ada masalah Ini semua kiranya kreatif anda sendiri. So saya sambung saja untuk buat foundation. Okey. Okey. Jika bangunan besar, jika bangunan besar, banyaklah kerja cikgu. Ada juga soalan macam tu. Okey, contoh Contoh saya nak buat saya nak habiskan dinding ni. So cara saya nak habiskan dinding ni, saya kena buat satu-satu lah. Okey, ada cara lain Ada cara lain nak penuhkan dinding ni. Cara nak penuhkan dinding ni, kita ada satu features lah dalam Minecraft ni, kita kena gunakan chat command. Chat command. Okey, chat command. Macam mana chat command? Kita tengok kita kena tekan T. Nampak T?
di belah di control tips kita tu, bila kita tekan T, dia akan pergi ke chat and commands. Okay, so salah satu cara kita boleh penuhkan kawasan ini menggunakan chat command. Okay, saya tunjuk macam mana. First, kita cari bahan yang kita nak. Contoh ni, okay, birch plank. Kita letak di lokasi di sini. Contoh, kita kena tahu lokasi kita di mana. Di mana iaitu 9. Kita dekat sikit. Okay, make sure kita terbanglah senang. Okay. Okay, 8, 1, negatif 7. Nampak position kita, posisi kita 8, 1, negatif 7. Okay. Kita tekan chat. Okay. Kita nampak ada slash ni. Okay, bila kita tekan slash ataupun tekan di sini ataupun kita type slash. Okay, type slash. Kita ada beberapa options di mana kita boleh memberi arahan dalam dunia Minecraft. Contoh nak teleport untuk tukar dunia ni menjadi gelap ataupun hujan. Tapi kali ini kita nak fill. Fill maksudnya nak penuhkan, letakkan sesuatu. Fill. Okay, fill dalam bahasa Inggeris. Fill apa? Di mana? Okay. Ni maksudnya from X, Y, Z ni adalah position kita tadi. So, mana kita nak ada position kita tadi? Kita tengok balik. Okay. 8, 1, negatif 7. Murid-murid boleh tulislah nanti jika mahu menggunakan cara yang sama. Tulis 8, 1, negatif 7. Okay, kita buka balik. Ataupun murid-murid boleh tekan tab. Tekan di keyboard tu, tekan tab. Dia akan murid akan nampak ada lambang ni. Dia tekan tab lagi sekali, dia akan tunjuk posisi sebenar kita. So tekan space. Buat satu space. Okay, tekan tab lagi sekali. Dan tekan lagi, dia akan tukar posisi kita. So ini adalah posisi kita lah. X, Y, Z. Okay. Murid-murid boleh salin nanti. Bila nak buatlah benda yang sama, mungkin kawasan yang lain. Saya tekan enter dulu sebab kita nak tahu lokasi seberang sana, hujung belah sana pula. Okay. Sebab kita nak penuhkan kawasan ini sampai sini. Betul tak? Okay. So kita letak satu sebagai tanda. Kita letak satu. Okay. Di mana posisi ni? 23. Okay. Position kita 23, 1, negatif 7. Okay. Kita buka balik T. Okay, kita ambil balik koordinat tadi. Okay, kita tekan space. Letak koordinat lagi satu. Iaitu. Okay, kita tekan tab. Tekan tab, kita boleh, dia terus tunjuk lokasi kita sekarang ni. Kita tekan space. Tab 2 kali. Space, tab 2 kali. Okay. Kita nak isi barang apa? Contoh tadi. Barang apa tadi? Saya lupa barang tadi apa. Birch, right? Birch. Birch planks. So kita kena cari di situ. Okay. Bila saya tekan atas, okay, dapat cari balik. Birch. Okay, kita tulis birch underscore planks. Okay, tekan enter. Penuh dah okay. So ini adalah salah satu cara nak cepatlah jika lagi besar bangunan lagi lama lah jika nak letak satu-satu. Sama seperti kita nak letak lantai di sini. Okey, saya pecahkan satu dulu supaya kita boleh turun kat sini. Okey, contoh lantai saya nak letak. Okey. Satu di sini. Okey, kita ambil satu koordinat. Okey, tekan fill. Okey, ambil koordinat di sini. Okey, saya tekan enter supaya dia save di situ. So saya akan pergi ke hujung pula di sini. Okey. Saya pecahkan dulu supaya saya jatuh kat sini. Okey, saya letak satu sebagai tanda. Okey, tanda kita. Dan tekan T. Cari balik kita punya koordinat tadi. Fill 7, negatif 1, negatif 6. Kemudian koordinat kita sekarang. Tekan tab 2 kali. Space, tab 2 kali. Space, tab 2 kali. Inilah posisi kita sekarang ni. 30, negatif 1, negatif 2. Dan saya nak penuhkan lantai kita dengan birch planks. Okay. Penuh dah lantai kita. So senang senang kerja kita Okay. So kita sambung bila dah siap ini semua, apa yang kita perlu buat, kita perlu dekorasi.
So kita perlu cara-cara dekorasi. Saya akan tunjuklah dunia yang saya telah buat. Cuma saya akan tunjuk macam mana kita nak decorate rumah. Dan feature-feature lain lah yang kita boleh letak. Contohnya okay. 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 Jom kita ke dunia yang saya dah buat sedikit sebab kita tak cukup masa. Okay, saya dah ada lah kopi. Okay. Okay. Saya nak beritahu selepas kita save dan exit tadi tu. Okay, saya patah balik dunia kita ni. Selepas kita save dan exit. Okay, macam mana kita nak save dunia kita? Kita keluar saja, tekan escape. Keluar, kita tekan save dan exit. Okay, jika kita mahu orang lain nak join kita punya Minecraft world, kita boleh start hosting. Tapi pastikan dalam kawasan internet ataupun bangunan yang samalah, internet yang sama. Okay, selepas kita save and exit, contoh, sekarang ni pukul 3.58, betul tak? Saya save and exit pada pukul 3.58. Bila kita di sini, saya tekan My Worlds. Bila saya tekan My Worlds, saya akan nampak world kita yang tadi, yang saya buat tu, Block of Grass. So apa kita boleh buat di sini? Saya boleh tekan, saya boleh manage. Saya boleh buat satu copy ataupun export keluar. Copy bagus juga jika kita mahu backup lah. Buat satu lagi backup. Mungkin tiba-tiba kita tersalah buat, at least kita ada simpan file konsep bangunan kita sebelum ini. Okay. Okay, just nak bagi tahulah tips-tips. Okay, bila kita tekan settings ni, kita boleh nampak kita punya world setting. Pastikan kita, kalau survivor tukarlah kreatif sebab kita nak membina. Difficulty, peaceful. Okay, yang penting kita pergi ke cloud storage ni, kita akan tahu okay, di mana kita punya file ni dalam OneDrive. Jika guru-guru mahu tahu di mana dunia Minecraft kita disimpan dalam OneDrive, murid-murid. Okay. Dan kita tahulah pukul berapa last kali apa-apa perubahan ini. Okay. Okay, patah balik. Jom. Saya akan pergi ke dunia Minecraft. Saya yang sudah siap ni. Half siap. Separuh siap orang kata. Okay, separuh siap. Tada. So, ini adalah separuh siap lah yang saya telah buat. Kita boleh tambah lagi contoh. Apa lagi kita boleh tambah? Pasu. Pasu dan bahasa Inggeris apa? Pot. Tengok. Flower pot. Flower pot. Okey. Contoh kita letak flower pot di sini. So saya letaklah letak flower pot. Okey. Kemudian kita nak letak bunga. Okey, flower apa yang kita ada? Okey, kita ada flower, cornflower. Okay, apa lagi? Torch flower. Okey. Okay, ini semua kreativiti masing-masing lah. Boleh explore barang-barang yang ada di dalam Minecraft. Okay, apa lagi? Torch. Okay, torch ataupun lantern lah. Lantern cantik lagi kita buat lantern. So contoh lantern saya nak buat di sini. Satu sini. So terang sedikit. Oops, ni hilang. Okay. Okay. Contoh. Okay, ini kawasan rumah saya. Contoh, saya nak buat tangga. Tangga mesra OKU. So, saya pecahkan contoh. Saya nak pecahkanlah di sini. Saya pecah. Okay. Okay, tak apa. Kita nak letak tangga. So, saya cari inventory. Inventory E. Kita cari tangga. So, macam mana kita nak membuat tangga? Okay, saya ambil. Okay. Stairs. Okay.
Senang saja buat tangga. Kita buat asas dulu dan letak satu-satu. Okey. Kita pecahkan. Kemudian ni. Okey. Dan pastikanlah yang bawah ni kita letak dia punya foundation. Supaya tak jatuh lah. Tiba-tiba ada tangga kan. Oops. Kadang-kadang macam ni lah kita kena adjust sedikit. So nak pastikan dia selamat, kita letaklah sesuatu di sinilah supaya tak senang jatuh. Contoh. Okey. Bagi sini ada tinggi sedikit. Siap tangga kita. Okey. Apa lagi? Contoh kita nak buat pintu. Pintu contoh E. Okey, kita nak cari inventory, kita cari pintu door. So ada beberapa door di sini. Contoh kita nak ambil spruce door lah, spruce door. Okey, spruce door. Kemudian okey, kita place dekat sini. Okey. Okey, kita boleh guna pressure pad untuk automatic lah, untuk pintu ni supaya automatic dia buka. Kita boleh guna pressure pad ataupun kita boleh menggunakan lever ataupun pad rasanya. Okey, cuba kita tengok. Okey, first kita pergi pressure pad dulu. Pressure pad, cuba kita letak pressure plate. Pressure plate. Pressure plate. Boleh tak? Okey, nampak. Boleh tak? Dia tutup sendiri. Saya letak kat luar ni lah. Dekat sini. Bila saya tekan, bila saya lalu dekat pressure plate ni, dia akan automatically tukar, automatic keluar. Okey, selain daripada tu, contoh. Pad, saya lupa lah apa tu. Lever, button. Button pun boleh contoh, jika orang nak mau masuk, kita letak button dekat tepi ni. Tekan button. Oops. Use. Okay. Dia buka. Bila saya tekan, dia buka. Ataupun lever pun boleh. Saya rasa lever pun boleh. Lever ni. Lever kat belah sini lah. Habis tekan, dia buka. Ada juga yang menggunakan command block. Command block ni, di mana kita letak command tu di block. Contoh bila kita tekan T, ini adalah command, betul tak? Kita letak slash. Okay. Contoh saya nak teleport dekat sini. Saya nak teleport dari tingkat bawah ke tingkat atas. Macam mana? Kita boleh tahu posisi kita. Okay, posisi teleport sini, kawasan ni adalah -35, -26. Okay. Mungkin saya boleh salin di sini dulu, T. Okay. Saya tekan slash. Okay, teleport. Okay, kita tekan tab. Okay, lokasi kita sekarang. Okay, kita tekan enter. Okay, tapi memang kita ada di situ dah. Okay, kita memang ada di situ. So, apa kita boleh buat? Contoh kita di sini. Kita memberi command Contoh, command teleport. So, terus kita naik atas. Dekat nombor 2. Okay. Okay. So, melalui command tersebut, kita boleh letak command tu dalam blok. Di mana kita nak cari blok, command blok tersebut. Okay, kita cari di sini. Jika tak ada command blok, kita perlu menggunakan cara ini. Slash give diri kita. Add as ni yourself lah. So kita kena add as command block. Okay, command block. Okay. Kita mesti pastikan kita punya hotbar di sini kosong. Nanti command block tu tak keluar barang yang kita nak tu. Dia panggil command block lah. So saya buat lagi sekali.
Baru saya dapat command block ni. So contoh kegunaan command block, saya pecahkan dulu, saya letak di sini. Selepas saya letak, bila saya tekan right click place, dia akan tanya command input. So tadi, tadi yang command yang saya buat tadi, teleport tadi tu, mana? Contoh ni teleport. Saya buat tak perlu dot lah. Saya copy ni, Ctrl A, Ctrl C. Ataupun boleh tulis, copy ini. Copy ini semua, salin. So kita patah balik di sini. Kita buka command block ni. Kita tekan plus button, command input, tekan plus. Kita Ctrl V ataupun salin, letak balik, teleport ke -296, -27 lah, tingkat atas tadi. Bila dah boleh buat, ini semua impulse, ini semua biar sajalah. Unconditional needs redstone. Jika adik-adik mahu tahu redstone itu apa, adik-adik boleh wiki ataupun nanti ada kelas tambahan. Jika adik mahu tahu menggunakan redstone ataupun code builder. Contoh, bila saya lalu, dia tak ada apa-apa berlaku, kita perlukan satu bahan untuk trigger, untuk pastikan kod tu berlaku ataupun command itu berlaku. So, salah satu cara adalah meletakkan pressure plate. Saya letak pressure plate atas ni. Boleh tak? Saya tekan shift. Saya kena shift rasanya. Alamak, tak boleh ke? Shift. Okay. Saya shift. Saya kena shift Saya kena shift, kerana saya kena tunduk, letak pressure plate baru boleh letak. Biasa lalu. Boleh jadi tak? Saya kena tambah lagi satu rasanya. Add S. Add S ni maksudnya kita lah. Self. Our own self. Add S. Okay. 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 Add S. Okay. Hilang. Okay. Bismillah. Okay. Bismillah. Tengok jadi tak? Tak jadi. Command set. Teleport add. Kita cuba lagi Okay. Sekejap saya tengok balik. Sepatutnya boleh saya buat lagi sekali. Teleport add. Saya rasa kita kena buat all players. Alright, all players. All players. Okay. Tab. Okay, tab. Tab. Okay, Ctrl C. Okay, saya balik sekali Kalau tak boleh, kita macam boleh. Okay, kita cuba. Okay. Betul lah. A ni all players. Okay, kita letak ni iaitu level 2. Okay. Kita letak pressure plate. Okay, kita ke level nombor 2. Okay, bila kita jalan di sini, teleport nombor 2. Okay, apa lagi? Kita boleh buat contoh kita punya atap. Kita boleh letak solar panel. Dalam dunia Minecraft ni kita ada solar panel. Okay, kita pergi inventory. Kita kena cari light. Kita kena cari di sini. Apa nama benda tu okay. Daylight, kita perlukan ini. Satu ini.
dia panggil daylight sensor. Ini macam contohnya macam solar panel lah orang kata. Okey. Salah satu lagi sepatutnya apa nama tu sekejap ya. Redstone, yes, redstone. Dia salah satu redstone. Okey, redstone lamp. Okey, redstone lamp. Okey, kita letak satu di sini. Okey, contoh kita letaklah atap kita. Contoh kita letak atap kita okey. Mungkin saya nak letak di sini okey. Okey, kita punya atap. Okey, habiskan. So, okey. So ni nampak masih tak bercahaya So cara kita nak bercahaya, kita kena letak daylight sensor atas ni. Okey. Bila nampak kalau kita tutup, dia tak buka. Tapi disebabkan ada matahari, dia akan buka lah. Kita tengok bawah ni dia akan warna ni lah. Jika kita tutup sensor tu, dia akan tutup. Tidak ada warna. Okey. Dan ada lagi benda-benda lain seperti signboard. Jika mahulah, contoh kita ada signboard. Signboard ni nak bagi tahu apakah bangunan tersebut, apakah benda ini. Contoh, okey, rumah. Kita boleh carilah signboard. Okey, signboard, poster, slate, board. Okey, itu semua benda yang sama yang kita boleh letak tanda, papan tanda lah. Okey. Okey, kita ada lagi 15 minit. Saya nak teruskan bagaimana kita mungkin boleh buat satu air terjun. Air terjun, contoh air terjun kita kena ada water bucket. Okey, water bucket. Okey. Apa lagi? Kita dalam air terjun kita ni mungkin kita perlukan binatang lah. Binatang apa? Haiwan apa? Contoh fish fish. Kita cari saja fish. Fish, puffer fish. Kita ambil satu puffer fish dulu. Okey. Kemudian kita kena buat satu kawasan lah, pond ataupun kita punya kawasan air terjun. So kita kena pecahkan tanah ni. Okey, berapa dalam kita nak? Tak kisah tak kisah berapa dalam kita nak. Jika kita nak ada foundation yang lain, tak nak block of grass macam ini pun tak ada masalah Okey. Contoh saya buat ni cukuplah. Okey. So mungkin saya letaklah tangga dekat sini. Ini actually tangga ataupun slab. Apa saya boleh buat? Saya letak water bucket ni letak dekat sini. So dia macam jatuh lah. So dalam pond ni. Macam nak penuhkan pond ni, letaklah water bucket ni. Letak banyak-banyak. Tengok. Supaya dia penuh dulu. Penuh. Penuhkanlah. Penuh. Sekarang penuh dah. Bila dah penuh dia macam ni, kemudian kita ambil puffer fish ni, kita letaklah. Tengok ada tak? Kita masuk dalam ni. Oh, puffer fish ni eat lah. Hanya boleh makan. Kita kena cari fish yang jenis memang untuk tak boleh makan lah. Ini puffer fish spawn egg. Bucket of puffer fish. Tropical fish spawn egg. Ni spawn egg. Tak apa. Kita cari yang lain. Contoh dolphin lah. Kita ambil dolphin. Ada tak? Dolphin spawn egg. Rasanya spawn egg ni lah yang boleh. Okay, dolphin pun ada.
Coral pun ada jika mahu coral. Okey, selain daripada tu, contoh kita nak buat tanaman ataupun haiwan. Okey, tanaman ataupun haiwan, pertama kali kita kena menggunakan kita perlu buat satu kawasan lah ternakan itu tersebut. Selalunya kita cari fence, kita panggil fence. Okey, fence. Okey, tak kisah bahan apa. Okey. Contoh spruce fan ni kita buatlah satu ladang. Okey. Okey. So bila kita buat satu ladang ni, kita nak letak haiwan apa? Kita boleh menggunakan code builder. So contoh code builder saya tunjuk. Nanti kita ada kelas tambahan code builder. Jika adik-adik mahu join minggu depan, nanti saya tunjukkan QR code. Okey, contoh code builder, saya kena tekan C. C code builder. Contoh saya nak spawn, saya nak letakkan ayam. Saya nak letak ayam, contoh ayam. Kiranya kita belajar Minecraft ni menggunakan kod. Konsep menggunakan kod dalam dunia Minecraft, dia panggil make code lah. Dia bukan programming, betul-betul programming. Dia tunjuk konsep. Contoh konsep dia, kita nak komputer ni keluarkan ayam. So ada beberapa option, contoh mobs. Mobs maksudnya kayaknya NPC lah ataupun AI dalam komputer ni. Okey, contoh on chat command. So bila kita cakap on chat command ni, contoh saya tulis ayam. Bila saya tulis ayam dalam chat kita tu, dia akan keluarkan satu ayam. So contoh saya tekan chicken. Chicken di lokasi 000 ni maksudnya lokasi kita lah. So contoh saya letak T ayam. Ada satu ayam. Okey. Okey, apa lagi? Contoh saya nak letak ayam ni dekat atas saya, dekat udara. Contoh 10 atas blok udara. Okey. So saya tekan C. So kita tengok ayam keluar tak? T. Saya tulis ayam. Ada ayam tu keluar. Okey, macam mana jika saya nak komputer ni letak 100 ayam? So kita boleh buat loops. Loops maksudnya repeat lah. Boleh repeat. Kita nak repeat. Repeat maksudnya berulang kali. So saya nak ayam ni sebanyak 100 kali. 100 ayam keluar. Contoh untuk saya punya ladang ni saya nak 100 ayam. So saya tekan ayam. Semua 100 ayam keluar dari sini. Okey, contoh alamak, ayam semua terkeluar. Okey, selain daripada itu, jika adik-adik mahu mendapatkan idea, contoh idea macam mana kita nak membina kincir angin, solar wind, kincir angin. Okey, salah satu cara kita boleh cari dari internet, okey, ataupun kita boleh menggunakan ChatGPT. ChatGPT tapi pastikan ada guru ataupun ibu bapa yang membimbing adik-adik lah menggunakan ChatGPT. Okey, contoh saya tanya ChatGPT, okey, salah satu contohlah saya tanya ni saya sudah tanya sebelum ni, bagaimana cara membina kincir angin moden dalam Minecraft. Mungkin boleh lebih spesifik, mungkin lebih mendalam lah perkataan kita ni, Minecraft Education, untuk bertemakan eco dan bencana, kalis bencana. Okey, dia akan tunjuk macam mana langkah-langkah membina kincir angin. Bina asas menara, perlukan 10-20 blok. Barang apa? Contoh white concrete ataupun konkrit putih. Kita boleh tanya barang apa, binaan apa yang perlu. Dan saya tanya, boleh tunjuk contoh gambar dan cara membinanya? Dia tunjuk. Simple Simple, agak simple. So adik-adik tak perlu pening, boleh menggunakan ini sebagai idea
Jika adik-adik mahu lagi wow, mungkin kenalah tambah-tambah kreativiti. Boleh tanya. Okay, untuk mendapatkan idea. So jangan risau. Okay, adik-adik jangan risau. Kita start dulu dengan blok yang pertama kita. Okay, selain daripada tu, adalah tanaman. Cara kita nak tanam, kita boleh menggunakan code builder yang cara kita ni, ataupun kita boleh buat manual. Cara manual, kita perlukan tempat hole ni. Okay, stone hole ataupun tak kisahlah wooden hole ke. Hole ni kiranya tempat kita nak till, kita nak menanam. Okay, selain daripada tu kita perlukan biji untuk tanam lah. Biji tanaman. Contoh kita nak pumpkin, melon. Okay, ada di sini. Contoh saya ambil satu di sini. So kita boleh, contoh kita nak buat tanaman. Kita kena till dulu, kita kena bersihkan kawasan ni. Kemudian baru kita letak seed. Okay, kita boleh suruh robot. Tapi saya tak ada masa. Sekali ini saya nak terus. Okay, terus kita patah balik di sini. Sorry, di saya punya slide. Kita nak cara mengimport image ke Minecraft. Okay, bagaimana kita nak mengimport image ke Minecraft? Okay, pertama kali, selepas murid-murid, cikgu-cikgu sudah download yang tadi tu, saya tunjuk balik. Pastikan sudah download. Selepas download yang QR code yang kami bagi tadi tu, say okay. Okay. So saya keluar dari sini sekejap. Dia akan keluarkan, bila selepas download, cikgu-cikgu murid-murid akan nampak file ini. Nampak dalam skrin saya ni? Tak penuh pula. Saya nak penuh. Okay. Ada image map tree, ada instructions. So boleh baca balik arahan. Ini adalah logo dia. Kita boleh buka tengok. Logo. Inilah logo. Kita nak masukkan logo ni dalam dunia Minecraft kita. Okay. Logo ni. Okay. Bagaimana cara dia? Pertama kali selepas kita download. Okay. Kita pergi dunia kita dulu. Kita keluar. Tekan save and exit. Tekan save and exit. Sebelum save and exit, kita tengok pukul berapa sekarang? 4.24. Betul ke? Sekarang pukul 4.24, kita save and exit. Okay. Kita ingat 4.24. Kita tengok balik My Worlds. Okay, mana kita punya tu? Di sini Copy of build 1 MEC ni. Yang tadi, world yang tadi tu, saya tengok manage. Saya tekan manage. Okay, bukan sini, sorry. Saya pergi ke setting. Okay, kita tengok ke cloud storage. Ini adalah nama yang file yang kita dalam OneDrive kita lah. Saja nak bagi tahu, ini adalah kita punya yang kita save tadi tu. So ingat kalau kita lupa tadi, kita tengok balik di sini. Okay. So kita pergi ke sini. Kita pergi ke image map tree ni. Okay. Tekan image map tree.exe. Ini adalah tool dia ataupun alat dia. Alat kita nak masukkan image itu dalam world kita. Okay, macam mana? Selepas itu, selepas buka, kita kena tekan dekat keyboard. Keyboard kita ni, kita kena tekan Windows R. Windows R. Okay, jika cikgu-cikgu lupa nak buat, selepas video ni boleh tengok balik rakaman. Okay. Okay, Windows R. Kita akan nampaklah di sini. Kita nak letak lokasi Minecraft world kita tu. So kita pergi ke instruction kita tadi tu. Kita pergi ke sini. Ke sini, instructions arahan, kita buka. Kita akan nampak, okay. Selepas kita tekan Windows R, kita kena salin. Salin ni salin dari sini ke hujung ni, salin semua ini ataupun Ctrl C ataupun right click, copy. Okay, di sini kita paste.
Okay, kita Ctrl V. Kita panggil Ctrl V lah. Saya tahu agak complicated complicated sikit, tapi cuba kita cuba dulu. Okay, tekan OK. Alright. Sekarang kita tahu ini adalah dunia Minecraft kita. Tadi kita save pukul berapa? Part 2? Part 23 kot hari ni 28. Inilah dunia kita tadi tu. Part 23. So apa kita perlu buat? Dunia kita tadi tu kita drag ataupun seret ke aplikasi ni. Ke aplikasi ini tadi tu. Yang image map 3. Kemudian kita tekan open. Kita masukkan Minecraft punya logo tadi tu. Ataupun squad Lestari. Okay, kita masukkan balik squad Lestari. Okay, di sini MEC. Squad Lestari logo, open. Okay, sorry. Mungkin saya tak save lagi. Okay, cuba try balik. Out of memory. Okay, saya cuba masukkan kat sini. Okay, mana? Macam, okay, nak cari logo. Cannot be loaded. Out of memory. Okay, cuba kita buat lagi sini. Okay, tak apa. Saya buka balik. Image map 3. Okay, bedrock. Okay, kita drag. Open. Not be loaded. Okay, tak apa. Saya cuba buka. Tapi tadi saya buat boleh. Saya buka balik Ataupun disebabkan saya buka di sini. Sepatutnya. Okay, tak apa. Kita cuba menggunakan file yang lain, boleh ke? Mana tadi tu? Kita pergi balik dekat Windows R. Okay. Kita nak cari file dunia mana yang boleh. Sepatutnya kita cuba. Saya patah balik dekat Minecraft World saya ni. Okay, kita cuba kita cuba. Okay, build to, tengok. Ini boleh tak? Ini pukul berapa tadi? 5.28 2.26. Okay, kita cuba yang ni Okay, kita cuba. Okay. Okay, saya drag. Kita drag dunia kita. Open. Okay, bismillah. Dapat. Image of the logo could not be loaded. Out of memory. Okay, tak apa. Saya tak pasti saya punya, tapi saya buat tadi boleh. Kita cuba, guru-guru rakan-rakan cuba saja. Okay, open. Okay, pilih MEC Squad Lestari ni. Saya tak pasti kenapa hari tu masa tu boleh. Saya tak pasti kali ni tak boleh. Kemudian tekanlah send all to all the world. Lepas send, okay. Okay, lepas send tu, okay, kita pergi balik dekat dunia kita tu, build to Minecraft ni. Okay, so bagaimana kita nak letak gambar? Lepas kita dah buat tadi tu, okay, contoh kita perlukan frame.
frame dan juga chest. Okay, boleh cari di sini frame. Cari je frame dan juga chest lah. Frame. Okay. Dan juga chest. Saya sudah ada lah di bawah tu chest. Cari chest. Okay. So selepas cari frame dan chest, kita letaklah. Contoh saya nak letak chest kita di sini. Kemudian frame nak letak gambar tu contoh di sinilah atas ni contoh. Okay. Saya buka. Chest ni saya akan nampak map. Map ni lah logo tersebut. So hari tu saya buat jadi. Cuba adik-adik buatlah, cuba. Okey, saya rasa boleh. Cuma mungkin komputer saya buat masalah. Okey, map ni lah logo. Okey, inilah logo kita. Sudah masuk. Okey, kita letak sini. Dekat frame. Okey. Dan di situ kita bagi tahulah. Contoh, rak-rak buku ni, perabot buku dibuat oleh hasil semula lah. Contoh, kayu-kayu yang sudah diguna pakai, kita hasil semula buat satu produk iaitu perabot untuk rak buku, contoh upcycling. Okay. So sekarang pukul 4.33, so saya perlu habiskan saya punya slide. Okay, save and exit. Okay. So saya keluar dari Minecraft. Saya pergi ke bengkel ni balik. Okay. Okay. So ini adalah salah satu tips lah. Okay. Murid boleh belajar dari YouTube ataupun pergi ke Minecraft Wiki. Okay. Buat analisa pemenang-pemenang MEC pada tahun-tahun sebelum ini macam mana mereka boleh terpilih jadi pemenang. Mungkin boleh dapatkan idea atau inspirasi lah dari situ. Menggunakan AI, ChatGPT dan pastikan ada pembimbing untuk mendapatkan idea, dan kita ada kelas tambahan. Nampaknya kita tak cukup masa dan 4.30 ni. Kita ada buat kelas tambahan tutorial cara membina menggunakan Minecraft Code Builder. Ini fokus untuk menggunakan kod. Ini percuma dan pilihan masing-masing jika mahu datang. Bukan tiada paksaan. Dan juga tema dia untuk kelas tambahan ini adalah rumah mesra, alam dan kalis bencana lah, sama. Dan ia dalam bahasa Inggeris. Okey. So untuk tarikh webinar sekolah rendah kelas tambahan percuma pada minggu depan, Selasa 3 Jun 2025. Okey, 9 pagi hingga 10.30 pagi. Saya tahu murid-murid ada yang cuti. Jika ada masa datanglah ya. Ini percuma. Okey. Ikuti secara praktikal daripada tutor kita menggunakan kod Minecraft Education. Okey, pelajari kemahiran pengekodan asas. Jika murid-murid mahu belajar kod, okey, mungkin sebelum ni tak pernah tahu, jika mahu bermula, bolehlah datang sini. Free saja dan menggunakan Minecraft. Dan jika murid-murid mahu start, okey, mahu bermula nak kickstart, bolehlah datang di sini juga dan cari idea. Okey. Okey, sebelum jika murid-murid mahu datang ke kelas tambahan, boleh juga scan QR code. Ini adalah QR code untuk borang maklum balas atau survey form, dan juga jika mahu untuk mendaftarlah di kelas tambahan kita pada minggu depan. Okey. Ada apa-apa soalan? Sementara itu saya biar saja saya punya QR code di sini. Okey. Boleh beli lesen sekolah KPM lagi ke? Boleh secara individual ataupun pukal. Okey, ada juga announcement jika berminat untuk datang ke kelas tambahan. Adakah bahan dalam Minecraft Edu adalah unlimited? Okey, dalam satu slot tu, dalam satu slot menu hotbar kita tu 64
barang saja. Untuk satu barang. So jika kita dalam creativity punya mode, unlimited lah. Saya boleh cakapkan unlimited. Kalau survival punya mode, tak ada unlimited. Okay. So saya harap cikgu-cikgu, murid-murid dapat ilmu yang barulah hari ini. Okay. Dan saya nak ucapkanlah selamat maju jaya. Setakat ini saja saya punya konten. Masa pun sudah terlebih. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan good luck. Right? Okay. Kita jumpa lagi di hari lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biarkan saja slide ni. Saya pass balik kepada Sarah. Okay, thank you. Terima kasih Cikgu Amir. Saya share saya punya slide. Okay. Terima kasih Cikgu Amir. Jadi untuk make sure adik-adik guna tips-tips yang diberi oleh Cikgu Amir seperti yang diberitahu tadi. Kalau ada yang berminat untuk join kelas coding tutorial, jangan lupa scan dan isi borang yang di sebelah kiri. Dan jika adik-adik mahukan info lebih lanjut tentang pertandingan atau sesi-sesi bengkel yang lain, boleh layari website atau scan QR yang di sebelah kanan. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang meluangkan masa bersama kami. Kita jumpa lagi di bengkel akan datang. Thank you.